Kita semua diajar untuk takut akan satu perkara yang salah. Sejak kecil, kita diprogramkan untuk melihat kematian sebagai musuh utama, sebagai titik noktah yang menakutkan. Tetapi bagaimana jika saya katakan kematian bukanlah tragedi sebenar? Kematian adalah sebuah pelengkap, satu kitaran semula, jadi yang tidak dapat dielakkan. Tragedi yang sebenar, pencuri yang senyap-senyap meragut kehidupan anda bukanlah kematian. Ia adalah penangguhan. Ia adalah keraguan. Ia adalah semua impian yang anda simpan untuk esok. Semua perkataan yang tidak anda luahkan. Semua tindakan yang anda tunggu saat yang sempurna untuk lakukannya. Musuh sebenar anda bukanlah pengakhiran hidup, tetapi kehidupan yang tidak pernah benar-benar dimulakan. Kita hidup dalam keadaan menunggu lebih banyak wang, menunggu lebih banyak masa, menunggu restu orang lain, menunggu sehingga kita rasa bersedia, rasa cukup yakin. Tetapi detik yang sempurna itu tidak akan pernah tiba. Ia adalah satu ilusi yang dicipta oleh minda kita untuk memastikan kita selamat dalam zon selesa, zon yang tidak mempunyai pertumbuhan. Tiada keajaiban, tiada kehidupan yang sebenar. Setiap hari anda menangguh, anda tidak hanya kehilangan masa, anda secara aktif memilih untuk tidak hidup. Anda memilih untuk kekal sebagai versi draft diri anda, sementara potensi sebenar anda terkunci, menunggu untuk dilepaskan. Inilah kebenaran yang pahit namun membebaskan yang akan kita terokai hari ini. Kebenaran bahawa kuasa untuk hidup sepenuhnya bukan terletak pada masa depan, tetapi dalam keberanian anda untuk bertindak pada saat ini. Untuk memahami bagaimana kita mencipta realiti kita, kita perlu melihat kepada salah satu eksperimen yang paling membingungkan dan mendalam dalam sains, eksperimen Dwehi celah dalam fizik kuantum. Dalam eksperimen ini, zarah seperti elektron berkelakuan seperti gelombang kemungkinan yang tidak terbatas apabila ia tidak diperhatikan. Ia wujud dalam semua keadaan yang mungkin pada masa yang sama. Tetapi saat pemerhati membuat ukuran, saat kesedaran difokuskan padanya, gelombang kemungkinan itu runtuh menjadi satu zarah tunggal dalam satu lokasi yang nyata. Kehidupan anda pada saat ini adalah seperti medan kuantum itu, sebuah lautan kemungkinan yang tidak terhingga. Versi diri anda yang sihat, kaya, bahagia dan berjaya sudah wujud sebagai satu potensi, satu frekuensi dalam medan ini. Begitu juga dengan versi diri anda yang sebaliknya. Selagi anda tidak membuat pilihan, selagi anda berada dalam keadaan ragu-ragu dan tidak bertindak, anda membiarkan semua kemungkinan ini wujud dalam keadaan hantu, tidak nyata. Tindakan andalah pemerhatinya. Keputusan andalah yang meruntuhkan gelombang kemungkinan itu menjadi satu pengalaman yang nyata. Apabila anda berkata ya kepada satu jalan dan mengambil langkah pertama, anda sedang memerintahkan alam semesta untuk mengubah potensi menjadi kenyataan. Bertahan dalam keadaan tidak membuat keputusan adalah memilih untuk tidak wujud dalam realiti yang anda inginkan. Ia adalah membiarkan hidup anda menjadi sekadar bayang-bayang, sedangkan anda dicipta untuk menjadi jirim yang padu dan berkuasa. Ramai yang menganggap penangguhan sebagai sifat malas atau kurang disiplin. Itu adalah satu salah faham yang besar. Penangguhan bukanlah pasif. Ia adalah satu pilihan yang aktif. Setiap kali anda menangguh, minda separa sedar anda sedang membuat keputusan. Ia sedang memilih keselesaan sementara untuk mengelakkan kesakitan atau ketidakselesaan yang dibayangkan daripada tindakan. Minda separa sedar yang menurut pakar neuroscience mengawal 95% daripada tingkah laku kita, berfungsi berdasarkan satu prinsip utama, iaitu untuk menjauhkan kita daripada kesakitan dan mendekatkan kita kepada keseronokan. Bagi minda ini, perkara baru adalah ancaman.
cabaran adalah bahaya. Melakukan sesuatu di luar kebiasaan adalah satu risiko. Jadi, ia akan melakukan apa sahaja untuk memastikan anda berada dalam kitaran yang sama, kerana kitaran itu dikenali dan dirasakan selamat. Setiap kali anda memilih untuk menatal media sosial daripada memulakan projek itu, anda sedang mengukuhkan satu laluan neural di dalam otak anda. Anda sedang mengajar diri anda bahawa mengelak adalah lebih baik daripada menghadapi. Lama-kelamaan, ini menjadi satu program automatik. Anda tidak lagi sedar bahawa anda sedang membuat pilihan ini. Ia menjadi identiti anda. Saya seorang yang suka bertangguh. Inilah masanya untuk sedar. Anda bukan seorang yang suka bertangguh. Anda adalah seseorang yang telah terlatih untuk memilih keselesaan jangka pendek. Dan sama seperti anda melatih diri anda untuk tabiat ini, anda mempunyai kuasa penuh untuk melatih semula diri anda untuk tabiat yang baru, tabiat keberanian, tindakan dan penciptaan. Mari kita hapuskan satu mitos terbesar yang menghalang manusia daripada mencapai impian mereka, ilusi kesediaan. Berapa kali anda berkata kepada diri sendiri, saya akan lakukannya apabila saya sudah bersedia. Saya akan memulakan perniagaan itu apabila saya lebih yakin. Saya akan bercakap dengannya apabila saya rasa lebih berani. Ini adalah pemikiran yang terbalik. Keyakinan, keberanian dan kesediaan bukanlah prasyarat untuk bertindak. Ia adalah hasil daripada tindakan. Anda tidak akan pernah merasa 100% bersedia. Tidak akan ada satu detik pun di mana semua lampu isyarat dalam hidup anda bertukar hijau serentak. Alam semesta tidak berfungsi begitu. Keberanian tidak ditemui dalam penantian. Keberanian ditempa dalam arena melalui perbuatan itu sendiri. Setiap kali anda mengambil tindakan walaupun anda takut, anda sedang menghantar isyarat yang kuat kepada otak anda. Anda sedang membina bukti kepada diri sendiri bahawa anda mampu. Neuroscience menunjukkan bahawa tindakan seperti ini mencipta laluan neural baru. Ia secara literal mengubah struktur otak anda untuk menyokong identiti baru anda sebagai seorang yang berani dan tegas. Jadi, jangan tunggu untuk merasa berani. Ambil langkah pertama dan keberanian akan menyusul. Buat panggilan itu. Hantar email itu. Tulis perenggan pertama. Tindakan kecil yang tidak sempurna adalah jauh lebih berkuasa daripada niat besar yang sempurna, yang hanya wujud dalam fikiran anda. Sekarang, mari kita pergi lebih dalam ke dalam mekanik tenaga di sebalik manifestasi. Alam semesta tidak bertindak balas kepada apa yang anda mahu. Ia tidak bertindak balas kepada pemikiran positif anda semata-mata. Ia bertindak balas kepada siapa diri anda pada tahap getaran, pada tahap frekuensi. Setiap pemikiran yang anda fikirkan menghasilkan medan elektrik. Setiap perasaan yang anda rasai menghasilkan medan magnet. Gabungan pemikiran dan perasaan anda mencipta tanda tangan elektromagnetik yang unik, yang anda siarkan ke medan kuantum setiap saat. Inilah yang dimaksudkan dengan ajaran purba dan sains moden apabila mereka bercakap tentang tenaga. Tetapi di sinilah ramai orang terperangkap. Anda boleh duduk bermeditasi sepanjang hari, membayangkan kejayaan, tetapi jika selepas itu anda kembali kepada tindakan yang berasaskan keraguan, ketakutan dan penangguhan, anda sedang menghantar isyarat yang bercanggah dan tidak koheren kepada alam semesta. Ia seperti cuba menala radio ke frekuensi 98.8, tetapi pada masa yang sama, anda terus menekan butang yang menukarnya ke frekuensi lain. Anda tidak akan pernah mendengar lagu yang anda mahu. Apabila niat dan tindakan anda sejajar, apabila apa yang anda fikirkan, rasakan dan lakukan menjadi satu, medan elektromagnetik anda menjadi koheren, seperti pancaran laser. Ia menjadi sangat kuat, teratur dan mampu mempengaruhi medan kuantum dengan cara yang luar biasa.
Ketidaktindakan atau tindakan yang tidak sejajar mencipta medan yang tidak koheren seperti mentol lampu biasa, menyebarkan tenaga ke semua arah tanpa impak. Alam semesta memerlukan bukti bahawa anda serius. Tindakan anda adalah bukti itu. Ia adalah penjelmaan fizikal niat anda yang menjadikan frekuensi anda nyata dan berkuasa. Salah satu salah faham terbesar dalam perjalanan pembangunan diri adalah idea bahawa jalan menuju kejayaan sepatutnya lancar dan mudah. Kita cenderung melihat halangan, cabaran dan kesukaran sebagai tanda bahawa kita berada di jalan yang salah atau bahawa kita tidak ditakdirkan untuk berjaya. Ini adalah satu pembohongan yang melumpuhkan. Kebenarannya adalah halangan itu sendiri adalah jalan. Ia bukanlah sesuatu yang perlu dielakkan, tetapi sesuatu yang perlu diterima sebagai bahagian penting dalam proses pertumbuhan. Bayangkan seorang tukang besi yang ingin membuat sebilah pedang yang tajam dan kuat. Adakah dia akan meletakkan seketul logam di atas meja dan mengharapkan ia berubah menjadi pedang dengan sendirinya? Tidak. Dia perlu memanaskannya dalam api yang marak, menukulnya berulang kali, mencelupkannya ke dalam air dan mengasahnya. Proses yang menyakitkan dan penuh tekanan inilah yang mengubah logam mentah menjadi senjata yang hebat. Anda adalah logam itu dan cabaran hidup adalah api dan tukul. Setiap kali anda menghadapi cabaran dan memilih untuk tidak berundur, anda sedang menempa diri anda menjadi lebih kuat, lebih bijak dan lebih berdaya tahan. Anda sedang membina kapasiti untuk mengendalikan realiti yang lebih besar yang anda minta. Alam semesta tidak akan memberi anda impian bernilai $1,000,000 jika anda tidak mempunyai kekuatan untuk menanggung beratnya. Jadi, apabila cabaran datang, ubah perspektif anda. Jangan tanya, mengapa ini terjadi kepada saya? Sebaliknya, tanya, apakah yang cuba diajarkan oleh situasi ini kepada saya? Bagaimanakah ini mempersiapkan saya untuk peringkat seterusnya? Apabila anda mula melihat halangan sebagai latihan, seluruh permainan kehidupan akan berubah. Bagaimana kita mahu menstabilkan keadaan baru ini? Bagaimana kita mahu memastikan perubahan ini berkekalan dan tidak kembali kepada corak lama? Kuncinya adalah dengan memahami peranan minda dan cara mengatasinya. Apabila anda mula bertindak dengan cara yang baru, minda anda, terutamanya bahagian plik reptilia yang bertanggungjawab untuk kelangsungan hidup, akan menjerit dalam ketakutan. Ia akan membangkitkan segala keraguan, kebimbangan dan senario terburuk yang mungkin. Suara itu akan berkata, siapa awak nak buat semua ini? Awak akan gagal. Orang akan ketawakan awak. Ini terlalu berisiko. Adalah penting untuk anda faham bahawa suara ini bukanlah kebenaran. Ia adalah mekanisme kelangsungan hidup biologi yang direka untuk memastikan anda selamat dengan mengekalkan anda dalam keadaan yang biasa. Jangan bergaduh dengan suara ini. Jangan cuba menekannya. Sebaliknya, akui ia. Ucapkan terima kasih kepadanya. Katakan, terima kasih minda kerana cuba melindungi saya. Saya faham awak risau, tetapi sekarang saya yang memegang kawalan. Saya memilih untuk berkembang. Dengan melakukan ini, anda memisahkan diri anda daripada program ketakutan itu. Anda menjadi pemerhati kepada pemikiran anda, bukannya hamba kepadanya. Selain itu, kelilingi diri anda dengan bukti. Baca kisah orang yang telah berjaya. Dengar kepada ajaran yang menguatkan kepercayaan baru anda. Setiap kali anda mengambil satu lagi tindakan berani, walau sekecil mana pun, raikannya sebagai kemenangan. Ini akan mengukuhkan laluan neural baru dan secara perlahan-lahan menulis semula program dalam minda separa sedar anda. Dari program ketakutan kepada program keberanian dan kuasa. Ingat, konsistensi adalah lebih penting daripada intensiti.
Tindakan kecil yang konsisten akan sentiasa mengalahkan usaha besar yang dilakukan sekali-sekala. Kita telah sampai ke penghujung perbincangan kita, tetapi ini bukanlah satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan. Permulaan kehidupan yang anda pilih secara sedar, bukan kehidupan yang berlaku secara kebetulan. Kita telah belajar bahawa musuh sebenar bukanlah kematian, tetapi penangguhan. Kita telah melihat bagaimana, seperti dalam fizik kuantum, tindakan kitalah yang meruntuhkan potensi tak terhingga menjadi realiti yang nyata. Kita telah mendedahkan bahawa penangguhan bukanlah kemalasan, tetapi satu pilihan yang dilatih untuk mencari keselesaan, dan kita mempunyai kuasa untuk melatih semula diri kita. Kita telah menghancurkan mitos kesediaan, memahami bahawa keberanian lahir daripada tindakan, bukan sebaliknya. Kita telah mendalami konsep koheren tenaga, di mana penyatuan fikiran, perasaan dan tindakan mencipta daya magnet yang kuat untuk menarik apa yang kita inginkan. Dan kita telah merangka semula cabaran bukan sebagai halangan, tetapi sebagai proses penempaan yang penting untuk pertumbuhan kita. Mesej utamanya jelas. Kuasa anda tidak terletak pada hari esok, bukan pada tahun depan, bukan apabila anda mempunyai lebih banyak itu atau ini. Kuasa anda berada di sini, pada saat ini. Satu-satunya titik di mana anda boleh mencipta. Jadi saya bertanya kepada anda, apa yang anda tunggu? Keputusan sebenar bermaksud memotong semua pilihan lain. Buat keputusan hari ini. Potong pilihan untuk menunggu. Potong pilihan untuk ragu-ragu. Potong pilihan untuk menjadi mangsa keadaan. Pilih satu perkara, satu tindakan yang paling menakutkan anda, yang paling anda tangguhkan dan lakukannya. Sekarang, bukan esok, bukan selepas makan tengah hari, sekarang. Ambil langkah pertama yang tidak sempurna itu. Dengan berbuat demikian, anda menghantar gelombang kejutan ke seluruh alam semesta. Anda mengisytiharkan dengan seluruh jiwa raga anda, saya sudah bersedia. Saya memilih untuk hidup. Berhenti menunggu. Mula hidup sekarang